Kalau kau tengok sebuah SUV ni lalu depan mata, muka biasa, rupa biasa. Tapi bila pandang belakang, ada satu lencana kecil terpacak. Wolfsburg Edition. Masa tu barulah kau tahu ini bukan Tiguan R-Line biasa. Ini versi yang jauh lebih halus, lebih senyap dalam keistimewaan dia, tapi penuh dengan ciri pelik yang tak semua orang tahu. Edisi khas ni memang nampak macam standard, tapi bila kau mula hidupkan enjin dan masuk dekat dalam kan, satu demi satulah keanehan mula timbul. Asal usul nama Wolfsburg ni dia bukan sebarangan tau. Nama ni datang daripada bandar Wolfsburg dekat Jerman, tempat kelahiran Volkswagen. Jadi bila Volkswagen letak nama Wolfsburg pada mana-mana model dia, itu maksudnya adalah anak emas dia, simbol penghormatan kepada warisan asal dia orang. Dulu Wolfsburg Edition diperkenal dalam model-model macam Jetta, Golf, selalunya sebagai edisi peralihan, lengkap dengan aksesori tambahan dan sentuhan eksklusif. Tapi untuk Tiguan 2025 ni dekat Malaysia, edisi ini bukan lagi kosmetik semata-mata. Ini adalah spesies yang berbeza. Baik saja masuk dekat dalam kabin, ada sesuatu yang sangat halus, tapi bila diperhatikan betul-betul terasa luar biasa. Sistem pendingin hawa dia, aircon system dia, yang boleh rasa mana-mana bahagian badan kau yang tengah panas. Sensor dekat dalam kabin ni dia kesan arah cahaya matahari dan secara automatik dia terus alihkan airflow ke zon yang panas tu. Kau tengah drive waktu petang kan, matahari belah kanan, dia udara sejuk lagi kuat ke arah tu. Tak ada butang khas, tak ada paparan, tak ada setting, cuma sistem belakang tabir yang buat pengalaman bawa kereta kau jadi selesa lah daripada segi yang kau tak pernah jangka pun. Pintu dia pun ada keistimewaan dia sendiri. Biasanya bila kau tutup pintu kan, bunyi dia keras ataupun kosong. Tapi Tiguan ni dia ada pelapik dia. Dia ada sistem pelapik dengan tuning frekuensi. Setiap kali pintu ditutup, ada satu tang tu dia macam memang dia puas lah, macam bawa G-Wagon tu. Dia berat tapi padat, macam tutup pintu besi. Dia bukan sekadar bunyi tau, dia hasil kerja halus Volkswagen punya engineer untuk bagi premium feel melalui audio dan bukan video saja. So bila kau dah biasa dengan kereta ni, nanti kau akan rasa macam kereta lain macam tak sedap. Aku sih rasa macam tu. Masa malam suasana dekat dalam kabin dia berubah lah sepenuh dia. Dia bukan sebab lampu LED biasa-biasa, tapi sebab sistem ambient lighting dia hidup ikut cara kau drive. Kalau kau dekat dalam eco mode lah, lampu biru tu lembut gimana, tukar ke sport, dia tu jadi garang. Tapi yang lagi menarik dalam Wolfsburg Edition ni, dia ada satu kombinasi warna ungu dan putih. Dia eksklusif, tak ada dekat dalam mana-mana variant lain. Gabungan warna ni memang menciptalah suasana yang mewah, tenang, sesuai lah untuk waktu malam macam tu. Memang lain daripada yang lain. Itu adalah touch daripada Volkswagen yang nampak premium. Satu lagi perkara kecil tapi bijak adalah dia punya sun visor tu, dia ada sambungan yang tersembunyi. Bila korang tarik, keluar satu panel tambahan yang dilapisi fabrik dengan badu halus tu. Dia bukan plastik keras macam kereta biasa, dia diperbuat untuk melindungi matahari yang lari daripada kawasan perlindungan utama. Benda ni nampak remeh, tapi bila kau drive macam waktu matahari tu cerah kan, inilah penyelamat sebenar kau. Biasa kan kalau kita ada kat sini adalah panoramic sunroof kan, tapi dekat sini dia bukan panoramic sunroof ke apa, dia bagi tempat simpan spek. Tapi tempat simpan spek dia bukan satu, bukan dua, tapi ada berapa? 5 ke 6 macam tu. Banyak gila. Dekat bawah bonet tersimpan enjin EA888 2 liter turbo, enjin yang cukup terkenal dekat dalam dunia BMW. Tapi versi yang Wolfsburg ni, dia ada satu kelebihan yang tidak disebut oleh orang lain. Sistem pengurusan haba cooling system dia yang tak disebut dengan orang lah. Sistem yang lebih sophisticated. So bila kau start pagi-pagi masa enjin tengah sejuk tu kan, dia akan panaskan minyak enjin terus, supaya semuanya sampai dekat operating time dengan lagi smooth. Bukan sahaja untuk jaga kesihatan enjin, tapi supaya kau dapat kuasa penuh tu lagi awal. Bunyi macam teknikal, tapi kalau kau rasa sendiri pick up air respire enjin tu, kau boleh rasa lah daripada awal terus ada. Satu lagi ciri yang langsung tak disedari oleh orang ramai adalah adaptive steering system. Dalam banyak SUV, adaptive steering maksudnya berat ataupun ringan ikut kelajuan. Tapi Tiguan Wolfsburg, nisbah pusingan dia mengikut cara kau pegang and sudut input. Bila bawa dekat bandar kan, kau tak payah nak pusing banyak untuk masuk simpang sempit. Tapi bila kau laju je ataupun dekat open road, steering dia jadi ketat, lagi tepat. Semuanya berlaku kau tak sedar pun. Tapi bila dah biasa, kau akan mula rindu and
Bila pandu lain kata kau rasa macam floppy, rasa macam tak kena lah, macam tu. Tempat duduk belakang pula bukan jenis duduk diam. Dia boleh laras, boleh recline, ikut keselesaan. So bila kau baring sikit ataupun duduk tegak macam mana business class lah. Dan last sekali, audio system. Ramai orang tahu Tiguan datang dengan sistem Harman Kardon, tapi dalam Wolfsburg Edition dia ada satu lagi ciri tambahan, subwoofer aktif yang tertanam dekat dalam tayar simpanan. Tapi bukan tu saja, audio system ni boleh auto calibrate bila bilangan penumpang ada dekat dalam kereta, bukan kau seorang saja. Bunyi lagi banyak dihantar dekat depan lah. Bila semua seat penuh, dia orang akan seimbangkan balik speaker tu secara automatik, dia akan centerkan balik untuk dapatkan pengalaman audio yang sama rata. Dia bukan setakat stereo, ini macam ada sound engineer lah duduk dekat dashboard kau. So itulah dia. Dalam rupa luaran yang nampak biasa, sebenarnya tersembunyi lah berpuluh perkara pelik dan unik yang ada dekat dalam Volkswagen Tiguan R Line Wolfsburg Edition. Edisi ni dia bukan sekadar trim tambahan, tapi ni satu peringatan lah. Yang bila Volkswagen buat something dengan special edition, maksudnya dia memang betul-betul masukkanlah special edition. Bukan semua orang akan perasan pasal benda ni, tapi nak bagi orang tahulah yang setiap inci dan setiap fungsi yang tersembunyi ni dia ada buat maksud dia. Bukan SUV biasa. Ini Wolfsburg. Bila kau dah rasa memang nak patah balik tu susah lah sikit. Kalau kau nak tengok benda lagi pelik tersembunyi engineer macam ni, kau tahulah apa kau nak buat. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti pelik, relevant, fashionable untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.